Welcome back my channel. So hari ni aku berada di Taman Bandar Baru. So harap dengarlah suara aku. So aku kat belakang dengan anak aku. Hari ni 8 hari bulan 11 2025, bersamaan hari Sabtu. Okay, so kita jalan-jalan sebentar, kejap. Pusing di taman ni. Aku harap video aku nampaklah dengan jelas. So aku menggunakan handphone aku buat record. Kalau ada goyang-goyang ataupun suara aku tak jelas tu, minta maaf lah. Aku pun tak pakai mic hari ni. Cuma aku harapkan telefon aku ni aku rakam. Mana Baikal? Dia tak ikut. So jomlah kita jalan-jalan naik bukit dulu. Okay, anak aku heboh naik bukit. Nanti apa-apa kita sambung check it out. Kita tengok-tengok pusing-pusing taman ni. Okay. Okay geng, inilah rupa taman tu. Tu bersamaan dekat dengan jalan. Tengok. Dia tulis Kamayan Terlalu, Dumas, Bahau, Mazam Shah. So dia berhampiran tepi jalan. So tu anak aku. Gerian. Tu kasih istirahat. Wow, laju masa papa. Dia bawa papa punya motor. Dah jom. Bukit tinggi. Tu buah apa tu? Tahu, durian. Ya. So apa anda punya perasaan sampai ke taman? Cuba cerita sikit. Tak tahu. Tak tahu pula. So geng, kita jalan-jalan sebentar. Tadi kebetulan aku gunting rambut anak aku 2 orang ni. Lepas tu singgahlah kejap di taman ni. Sekarang pukul apa? Ni buah apa? Pukul 2 suku. Ni buah dah. Tu buah pokok. Orang aku pun tak pasti pokok apa sini, banyak pokok pine ya. Nasib. Ada kesan pokok tumbang Ni kesan kulit kayu tumbang ni. So, jomlah. Papa je beli air kejap. Aku suruh je beli air tadi. Panas geng. Aku rehat sekejap kat taman. Aku buat motor tadi. Rasa meresik tangan aku. Tengok cuaca panas sikit. Ni atas, jom ni atas. Tengok papa sampai belum? So sebelum papa datang kita rekod dulu. Ni aku pakai gimbal tangan je. Rekod pakai handphone. Ada bergoyang-goyang tu tak mahu. Isi je. Sampai belum? Belum. Ada sarang bulang di atas tu. Wah, atas ni panas lah. Aduh. Kita jalan sana lagi dik. Pusing sana. Bang, sini bang, sini. Jalan. Atas panas. Aku nak naik atas tu tadi kan, atas tu. Tapi panas sangat dekat atas tu. Kita turun bawah lah. Dia punya panas tak tahan geng. Apa tu? Jom. Jalan lagi. Teruskan perjalanan. 2 lebih panas. Okey lah geng. Apa-apa kita sambung lagi, okey? Hari ni vlog aku vlog santai di Taman Rekreasi Bandar Seri Jempol lah. So inilah kawasan-kawasan rekreasi dia. Siapa yang pernah datang sini mungkin tahu lokasi-lokasi Taman Rekreasi tu ada tempat parking bersama jalan besar, boleh masuk terus parking ke sana lah kereta. Okay. Kemungkinan ada kawan-kawan yang jalan jauh boleh rehat sebentar di sini. Cuma kat sini tiada kedai jauh sikit.
Kalau korang nak makan ke nak minum, kena pergi kedai kat depan sana, depan minyak. Bersebelahan jalan raya besar tadi, utama atas itu. Okey. Dan di sini tu pejabat majlis dan tapak pasar malam, pasar pagi, pasar Jumaat kat sini ya. So ni ada track untuk korang berjoging kat taman ni. Okey. Itulah aku jalan di sini. Jom lah. Teruskan perjalanan. Cuaca panas kan jalannya. Sebaik cuaca hari ni cerah. Tengok. Aku fikir takut hujan je tadi. Mudah-mudahan tak hujan lah. Alhamdulillah. Tuh. Sebelah sana tu kompleks sukan Rakan Muda kompleks Rakan Muda. Yang ni Majlis Perbandaran, yang tu tapak pasar lah. So ni boleh parking sini. Kalau ada pasar Rabu, pasar Jumaat, dia akan penuh kat sini. Okay. So inilah rupa taman rekreasi yang berada di tempat aku. Ni dia. Tu atas tadi tu yang aku jalan daripada sana, aku jalan tadi naik ke atas tu. Aku turun balik sana lah. Okay. So, jom lah kita ikut track ni. Aku nak pergi sana. Sebab tadi aku suruh aku punya apa beli air. Haus lah. Haus sangat. So kita pusing-pusing sebentar sambil aku buat record video berkenaan aku punya channel. Terima kasih kerana support aku punya channel yang baru ni, Motovlog Negeri Sembilan. Dulu aku ada yang motovlog, ini Vlog Negeri Sembilan. Sekarang aku berada di Forest BSJ Pine Forest, berhampiran tapak pasar ni. Tengok belakang ni semua pokok pine. Okay. So nanti apa-apa kita sambung, kita buat video ni. Cuaca panas kan. Kalau video aku goyang-goyang tu, korang faham lah. Aku menggunakan gimbal tangan aku macam ni. Nampak? Okay. Welcome back my channel. So hari ni pukul 9.30 aku berada di lokasi permainan kanak-kanak. Ni kebetulan di tempat aku ada dupa-dupa. Tu dia. Hey Reman, halo. Halo. Dia main dupa-dupa ke atas tu. Dia main lah. Sini ada ikan. Okey. Kita dengan ikan, tangkap ikan ujung situ. Ada yang melukis, so ujung sana. Adik. Di dalam ni, ini main sampai puas So inilah dupa-dupa budak-budak. So hari ni tak ramai, aku pun beli makanan. Duduk, selalu ada rumah hantu, ni tak ada. So ada ikan, tengok. Okay. Ikan.